Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto nada de nada. Pues si vienes a mi cama, Okay guys, hari ni kita di Fancy Changes Smash Alarm. Kita ada sebuah Myvi okay. So hari ni owner upgrade dia punya lampu headlamp dia. Korang boleh nampak kat dalam ni, dia ada 3 mata punya. Daripada AES punya brand lah. Okay, ni X1M. So yang ni ada 3. Sebab apa? Satu ni dia ada 2. So dia ada 6. Sebab apa? Ini 3 mata. Sebelah sini pun 3 mata. Okay. So ini pula adalah RGB. So 2 jadi 6 lah. So kalau boleh nampak kat sini petak tu kan, itu adalah RGB punya. Dalam tu adalah orang kata LED projector lens. Okay. So kita tengok dia punya result macam mana lepas pasang lampu dan sebagainya. Okay. 6. Okay guys, so sekarang kita punya technician dah siap pasang semua untuk lampu 3 mata ni. Okay, satu ni kita bagi tahu orang kata 1.5 punya. Okay. So ini ada 3 mata. Nampak sangat-sangat cantik lah 3 mata. So di belah kiri, ini belah kanan. And then dia pasang RGB petak punya. Okay, so boleh tukar-tukar punya. Okay, so kita tengok ini adalah low beam dia. Sebab apa? Yang ni kucing ke semut ke apa semua melampak. Okay, try high beam. Ni high beam dia. Low beam, high beam. Okay, so yang ni korang geng-geng Myvi yang nak pasang orang kata 3 mata macam ni. Nampak? Sangat-sangat cantik lah. Okay, sebab apa? Ramai juga tanya, bang kalau RGB ni boleh kawal ke? Yes, boleh kawal melalui telefon sahaja. Okay, so nanti kita tengok waktu malam macam mana dia punya result. Sikit kita nak payung nanti. Okay, so ini adalah tester saja, testing. Alright, so korang jangan malu, jangan segan hadir di Fancy Changes Smash Alarm. Kita akan bagi harga special, tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao. Okay guys, so sekarang kita tengok kat sini memang sangat-sangat gelap lah. Okay, so ini adalah lampu RGB saja. Kita belum lagi orang kata buka projektor punya 3 mata tu. Okay, so sekarang kita punya kawan ada dalam ni. Kita tengok, buka lampu. Nampak? Sangat-sangat cantik and then nice. Nampak dia ada guideline kat sini. Sangat-sangat terang, jelas. And then kucing, harimau, gajah kat tengah jalan pun boleh tengok. Cacing pun saya nampak kat situ, tengok semut. Tu cacing dalam tu, semut ada kat situ. Okay, so ini adalah low beam. Try high beam. Nampak? High beam dia sampai ujung sana, nampak? Jelas-jelas lah. Okay, so low beam pun dah orang kata sudah cukup terang. Okay, so korang yang berminat boleh hadir di Fancy Changes Smash Alarm. Kita akan bagi harga special lah, tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao.